Kipas router ni memang match dengan PC gaming korang sebab dia ada RGB guys. Ini dia Cyberclaw Fan RGB untuk router ataupun apa-apa device lah macam modem ke ataupun Android TV. So ini adalah set dia. Untuk full set korang akan dapat inilah. So barang-barang ni aku nak tunjukkan cara pemasangan dia. Ini adalah bahagian plate tengah. Dia ada dua jenis bahagian plate tu. Satu yang lepis, satu yang ada tombol sikit. Yang ada tombol tu bahagian bawah, yang nipis ni untuk bahagian atas. So aku nak tunjukkan cara nak screw dia. Kita lapikkan dia dua macam gini guys. And kat sini ada 4 skru panjang. Screwkan terus. Gunakan screwdriver biasa pun boleh guys, dan dia akan jadi solid kuat macam ni. Kemudian kita akan gabungkan kaki dia pula. Korang boleh letak bawah macam ni. Ini secara defaultnya belah bawah lah. Jadi kalau korang nak lewat sikit, korang boleh letak atas. Tapi aku rasa bawah paling cun, sebab bawah nanti korang boleh letak modem dan atas korang boleh letak router. So ini je kipas fan kita dah siap pasang ke 4 kaki. Dan bila kita on, ini dia guys hasil dia. So macam mana guys? Cun tak? Memang match dengan setup PC gaming korang.